Itu apa pasal yang marvelous tu? Ada benda-benda yang unsangkarable, unpredictable lah. Unsangkarable will be happen at you at any time. So how you protect yourself? Senang tu, tarik gini je. InsyaAllah selamat. Itulah saya punya prinsip. Right. Marvelous. Politikopi, terang mata, cerah minda. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Politikopi, podcast rasmi Politico. Apa itu Politikopi? Ia adalah program yang kita bincangkan perkara berkaitan dengan isu-isu nasional, dasar polisi kenegaraan, perbincangan berkenaan dengan kesejahteraan rakyat secara berilmiah, fakta, tanpa gimmick berlebihan. Ianya adalah salah satu program yang dirancang di dalam platform Politico. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah melihat di beberapa tempat di media sosial berkenaan dengan Politico. Dan untuk Politikopi, kita akan fokuskan kepada perbincangan isu-isu yang saya sebut sebentar tadi. Hari ini ramai orang membicarakan di dalam podcast berkenaan dengan cerita seram, jenayah, cerita berkenaan dengan jenaka dan juga pelbagai variasi yang ada hari ini. Di Politico juga kita tidak mahu ketinggalan mengikut trend ini yang amat diminati oleh anak-anak muda, masyarakat di luar sana. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan yang menonton ini juga mempunyai minat yang sama. Tetapi hari ini, Politikopi, kita sambil-sambil membicarakan isu yang berat tetapi secara santai dan sampai kepada telinga dan hati nurani tuan-tuan dan puan-puan. Matlamat kami mudah, terang mata, cerah minda. Kembali semula ke podcast Politikopi, terang mata, cerah minda. Baik, saya Hamdan Sharif akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan dua topik yang panas. Jadi, hari ini kita nak bincang sikit lah. BN, PN dan juga PH masing-masing ada manifesto tersendiri. Tetapi yang menarik minat saya untuk saya bicarakan adalah banyak orang persoalan sebab berlakunya sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelum ini, iaitu gabungan persefahaman di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di dalam pilihan raya edisi kali ini. Ianya nampak macam tak rasmi tapi rasmi. Tak announce tapi macam tak announce. Mula-mula BN announce 25 kerusi. Orang heran, mana pergi lagi 11 kerusi? Kemudian BN pula announce 11 kerusi. Rupanya dah ada persefahaman, ada electoral pact yang telah berlaku. Jadi, dan kita tengok mereka meneruskan lagi menterjemahkan dalam bentuk manifesto. Dan kita faham manifesto ini adalah apa sebenarnya yang nak dibawa oleh pihak yang bertanding. Dan yang menjadi minat adalah kita lihat BN pun ada manifesto sendiri, PN pun ada manifesto sendiri. Jadi macam mana tu? Kenapa tak gabung? Kalau kata bersefahaman, kenapa tak satu manifesto? Kenapa tak BN, PN, manifesto? Kenapa tidak? Kita lihat ini keunikannya yang saya rasa saya nak sentuh dalam episod sebelum kita ni. Saya nak, sebelum saya pergi lebih lanjut, kita tengok sikit apa yang diceritakan oleh kedua-dua pihak ni. BN, manifesto BN yang telah diumumkan oleh Timbalan Pengurusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Mat, dengan tema hebatkan sebelah Negeri Sembilan. Kestabilan dibina, negeri dijaga, rakyat dibela, kemakmuran dicipta. Dengan 9 teras dan 88 usaha sandaran ataupun tawaran yang dah dilakukan. BN. Kemudian, beberapa hari kemudian, PN pula, Perikatan Nasional mengumumkan manifesto mereka, iaitu PN sepakat hebatkan Negeri Sembilan. Dilancarkan oleh pengurusi PN, iaitu Dr. Sam. Dengan 6 teras, 14 tawaran. Jika campur dua-dua ni, ada lebih kurang 102 tawaran. Yang menjadi persoalan, saya lihat ramai orang tanya, kenapa nak asingkan kedua-dua ni? Dan ini keunikannya. Tetapi sebenarnya apabila PN mengemukakan manifesto mereka, ianya ibarat melengkapi apa yang tidak dibicarakan secara khusus di dalam manifesto BN. Ibaratnya BN ni membuat
tawaran untuk membina rumah 9 teras. Kemudian PN pula datang, dia menawarkan mencantikkan rumah tu dengan 6 teras yang lain dan menambahkan menjadi 102 tawaran. Dan di sini kita lihat yang boleh saya simpulkan adalah PN dia fokus kepada apa yang nak dibina secara jelas, maknanya apa nak buat, so clear. Tetapi PN apabila dikemukakan juga, ianya bersifat soft spot yang menyentuh hati nurani dan keperluan setiap rakyat Negeri Sembilan dalam bentuk bagaimana ianya akan diuruskan, bagaimana ianya akan dilaksanakan. Satu, menceritakan apa yang nak dibuat. PN pula datang nak melengkapi apa yang PN nak tawarkan dalam memfokuskan kepada beberapa elemen yang fokus kepada tadbir urus yang berperi kemanusiaan, common goals yang baik, shared ekonomi dan sebagainya. Ini dua perkara saya rasa sangat-sangat cantik dan saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan, bolehlah baca kedua-dua manifesto dan kita boleh menilai untuk kita mendapatkan satu kefahaman yang lebih baik. Kembali semula ke podcast Politik Kopi bersama saya Hamdan Sharif. Satu lagi isu panas yang dibicarakan adalah ucapan Datuk Seri Sanusi MB Kedah berkaitan dengan Melayu ada Malaysia, tanah Melayu, China ada China, India ada negara India. Dan pelbagai tafsiran dibuat. Sebenarnya isu utama di sini kita lihat tafsiran tu yang menyebabkan ianya menjadi lebih panas. Sedangkan jika kita yang mengambil pendekatan melihat daripada asasnya konteks apa yang dibicarakan oleh Datuk Seri Sanusi dan dengan siapa dia berucap, maka kita akan dapat kefahaman yang lebih jelas. Tapi di sini saya ingin sentuh satu poin daripada sebenarnya rujukan tu ada dalam Hansard Parliament United Kingdom berkaitan dengan isu yang disebut tadi itu. Dalam rujukan House of Lords Federation of Malaya Independence volume 205. Memang disebut secara jelas, one has to remember that Malaya is the Malays' only home and that does not necessarily apply to any of the other races who occupy the peninsula or to the people who live in for a shorter or a longer time. Memang disebut dengan jelas di sini, tanah Melayu ni memang orang Melayu duduk situ. Dia memang sangat jelas. Jadi apa yang dibicarakan tadi, di akhirnya kita memahami bahawa rakyat Malaysia hari ini hidup aman damai di bawah satu common goal kita, iaitu perlembagaan bersama. Kita semua terikat dengan perlembagaan. Orang Melayu ada haknya, special right untuk orang Melayu dah diterima sekian lama. Dan ada juga hak kepada semua yang berlindung di bawah negara yang dinamakan Malaysia ini di dalam perlembagaan dengan prinsip rukun negara. Jadi jika kita bersama-sama boleh bersatu padu di dalam kefahaman mengangkat perlembagaan bersama, sebenarnya kita tidak ada sebarang perbezaan dan kita telah yakini bahawa semua mempunyai peranan di dalam membangunkan Malaysia yang kuat, maju, berdaulat dan bahagia. Demikian ulasan saya untuk dua isu panas yang kita bicarakan sebentar tadi. Kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya. Terang mata, cerah minda. Kembali semula ke Politik Kopi, terang mata, cerah minda. Alhamdulillah, hari ini kita ada panel yang hebat. Kita bawakan di Bilik Gerakan, salah sebuah DUN, iaitu DUN N13 Sikamat Negeri Sembilan. Datuk Razili Abu Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Malaysia sejak ni nampak suara ni pun dah tak berapa. Dah macam beria lah tempat dulu. Ya, insyaAllah. Saya tengok jam pun dah lewat. Saya dengar hari ni penuh Datuk Penuh daripada lepas subuh terus sampai sekarang ni. Ya Allah, terima kasih. Saya sebelum kita teruskan, saya terima kasihlah kepada Datuk Razali memberi masa kepada kita untuk bersama-sama dengan penonton kita, rakan-rakan kita di luar sana dan mungkin nak mendengar berkenaan dengan sosok tubuh di hadapan saya hari ini. Baik Datuk, tanpa melengahkan masa, saya nak tanya beberapa benda lah. Yang pertama, kita ada persoalan. Datuk seorang penjawat awam, bekas penjawat awam, pegawai tinggi kanan kerajaan di dalam Polis Diraja Malaysia, badan beruniform yang dipandang tinggi masyarakat. Jadi apa sebenarnya yang Datuk boleh bawa? Pengalaman 41 tahun saya difahamkan
apa yang Datuk boleh bawa di dalam politik? Dia macam dunia lain sikit, kerajaan, PDRM, sekarang tiba-tiba politik. Dia mungkin Datuk boleh cerita sikit. Ya, kongsi dengan sahabat-sahabat kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Politikopi pada pagi dah ni. Pagi dah ni. Untuk kacau ganggu nama ni. Jadi untuk mengisi peluang supaya boleh menerangkan apakah perkara yang perlu diterangkan kepada masyarakat, khususnya di N13 dan sekamat ini. Okey, memang orang akan tanya kenapa daripada pejabat awam terus menjemuskan diri dalam politik. So bagi saya, memang saya dah berehat 3 tahun selepas berpencen. 3 tahun. 3 tahun saya berehat. Ya. Dalam pada 3 tahun tu, saya juga membabitkan diri dalam Persatuan Penduduk sebagai presiden. Dan saya juga melibatkan diri sebagai timbalan presiden PRESPA, pegawai kanan polis kontijen Negeri Sembilan. Jadi mungkin oleh kerana itu, apa yang saya ada pada jiwa saya ni, 41 tahun 4 bulan 2 hari ini sebagai seorang pegawai polis, moto dia tu polis dengan masyarakat berpisah tiada. Jadi saya rasa itulah yang membuatkan saya boleh masuk ke kancah politik ini. Kerana saya suka bercerita, berdialog, di samping kalau saya rasa hati puas kalau dapat menyelesaikan masalah. Dalam polis dulu, kalau siapa yang berjumpa dengan kita, dia keluar dalam berlapang dada, selesai masalah, maka saya pun dapat selesaikan masalah saya untuk menyelesaikan. Itu kepuasan hati. Itu kepuasan saya, ya. Dari segi, yalah, PDRM ni kita lihat satu badan beruniform yang begitu sistematik dan berstruktur. Regimented punya style kan. Jadi, apa yang boleh dari segi semangat tadi, polis masyarakat berpisah tiada, apa lagi yang boleh dibuat untuk khidmat? Kita kata politik ni khidmat kepada masyarakat. Jadi mungkin, apa lagi semangat yang boleh kalau bercerita pasal semangat lah kan, semua orang ada semangat dia masing-masing. Tapi diri saya, semangat saya ceburkan diri dalam politik ini kerana bila dia sama aja di dalam pemerintahan sebagai seorang pegawai polis, pemerintah dia ada dia punya subordinate. Jadi subordinate itu sehinggalah kepada bawahan. Jadi begini juga saya lihat dalam politik ini tak banyak sangat beza dia. Saya boleh bawa apa yang saya belajar daripada dalam polis kepada masyarakat. Contohnya, kita menyelesaikan satu masalah. Jadi, bagi saya akan menggunakan 4 prinsip ini, 4 perkara. Jangan berjanji. Apabila kita berjanji, belum tentu kita dapat tunaikan janji itu, maka itulah yang menyebabkan kita akan ditemplak. Itu satu. Jadi, ekoran daripada itu, saya akan dengar dulu. Kita mendengar, satu, kita melihat, pergi tengok apa kejadian itu. Dan yang kedua ni kita kaji. Adakah ia ni boleh diselesaikan atau tidak. Last kali ni yang keempat, barulah kita buat keputusan. Jadi keputusan itu bukan bergantung pada yang membuat keputusan. Secara collective opinion and decision. Supaya yang mendengar itu tadi, dia boleh terima. Jadi mudah untuk kita melaksanakan. Apa juga permasalahan yang dihadapi oleh anggota bawahan. Begitu juga di masyarakat. So inilah cara ini yang saya gunakan untuk memimpin masyarakat sekiranya dipilih di N13 sekamat ini. Baik. Maknanya tadi jangan berjanji. Dengar dulu. Lepas tu lihat. Observe. Lepas tu kaji bersama. Barulah kita tindakan bersama. Mengikut priority. Ini pengalaman hebat. Boleh diterjemahkan dalam arena politik. Ya, insyaAllah. Baik. Datuk tadi cerita lama dalam perkhidmatan polis. Bersara, saya yakin mungkin dari segi persaraan yang selesa. Boleh spend masa untuk anak isteri, melancong ke apa kan. Kalau orang di luar sana dia dah bersara dengan selesa. Jadi apa turning point Datuk sebenarnya? Memilih dan menerima untuk menjadi calon Perikatan Nasional di Sikamat ni.
Soalan ni sebenarnya peribadi. Soalan ni mudah, payah untuk kita nak zahirkan. Namun ianya semua dalam hati. So, berdasarkan apa, yang penting sekali kita sanggup memikul amanah. Kita sanggup memikul amanah itu dengan daya tahan, integriti yang tinggi. So saya tidak menyatakan bahawa saya mempunyai integriti yang tinggi. Namun setelah 2 NGO yang saya pegang ini sebagai ketua juga, satu sebagai President Association of di kawasan perumahan, dan satu lagi Deputy Presiden kepada Pegawai Kanan Polis berpencen RESPA. Dan inilah yang membuatkan saya yakin dan penuh percaya daripada apa yang masyarakat beri pada saya mandat itu, saya join pula dengan politik. InsyaAllah kalau saya diberi mandat sekiranya, diberikan kepercayaan untuk memikul tanggungjawab sebagai wakil rakyat di N13 Sikamat ini, saya juga pun ada saya punya hasrat hati. Jadi saya tidak berjanji. Saya datang bukan untuk berjanji. Saya didatangkan bukan untuk pandai berkata-kata. Cuma bagi saya, prinsip saya, jangan berjanji. Buat dulu baru kita tahu apakah hasilnya. Jadi dalam pada masa itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tak berjanji pada orang lain. Nanti kalau kita selalu berjanji ni tak buat, kan mula orang tompak kita. Tak boleh. Yang pertama sekali akan saya buat, kalau sekiranya dilantik, dipilih, dinobatkan sebagai wakil rakyat lah. InsyaAllah. Yang berhormat. InsyaAllah kita akan adakan jawatankuasa bertindak di UN, DUN Sikamat. Kenapa pula jawatankuasa? Tidak pusat hikmat. Biasanya kalau pusat hikmat, beza bagi saya yang baru sekejap dalam politik ni, kalau pusat hikmat ni hanya pusat hikmat DUN. DUN ni orang siapa? Tentulah orang parti politik yang memerintah. Jadi bila parti politik yang bukan memerintah ni rasa kecil hati nak pergi. Rasa segan nak pergi kerana dia tak menyokong wakil rakyat tu. Tapi tidak. Di sana nanti saya akan tubuhkan jawatankuasa bertindak DUN, Dewan-Undangan Negeri, ke semua parti, apa juga golongan dia punya fahaman dan sebagainya pada politik, semua akan berkumpul di situ dengan ketua-ketuanya. Okay. Tema ni satu. Itu tadi WRUR tadi, wakil rakyat untuk rakyat. Jadi welcome semua. So, datang dengan kita, barulah kita apply 4 prinsip tadi. So kita juga, apa yang saya dapat tahu bahawa di sini fokus yang akan kita berikan terutamanya pada warga emas lah. Warga emas, iaitu ibu tunggal, anak-anak yatim. Bolehlah saya kesan di di Sikamat ni yang memerlukan bantuan segera. Jadi keperluan segera itu pula kita kaji. Adakah dia memerlukan betul-betul segera, ataupun adakah dia memerlukan peringkat-peringkat. Dan inilah jawatankuasa inilah yang akan memikirkan. Jadi akan apply balik lah. Kita akan apply balik 4 step. Dengar dulu. Lihat. Betul ke cerita ni? Kita lihat, kita kaji, nombor kita buat keputusan. Dengan tidak meninggalkan anak-anak muda. Seperti saudara tahu, di Sikamat ni ada lebih kurang 7,000. Ya, ramai 10,000 anak muda. Kita panggil apa, Gen Z ke tak silap saya. Saya ni Gen apa tak tahu lah. Macam Gen Z lagi saya tengok. Macam Gen Z lagi masih steady lagi. 36. Terbalikkan 63 tahun. Jadi insyaAllah kita juga tak tinggal untuk menyediakan tempat-tempat anak muda membina siasah diri mereka. Jangan biarkan mereka tanpa hala tuju. Ada satu tempat yang untuk mereka membina jati diri, siasah diri, mengetahui bahawa dia di suatu hari berguna kepada masyarakat, dan dialah adalah sebahagian dari kita untuk membina juga Sikamat bahagia ini. Masya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi maknanya itu turning point adalah, memang betul saya dengar tadi soalannya, saya turning point, tapi nampak memang itulah hasrat hati, memang benar-benar untuk berkhidmat. InsyaAllah. Kalau baik, dipilih, saya ada soalan lah sebelum kita tutup. Jadi saya nak tanya lah, orang semua sebut Datuk Razali marvelous. Siapi sana marvelous. Saya buka TikTok, marvelous. Saya nak tanya, tapi saya wakilkan semua tengok tu. Datuk, apa pasal marvelous tu?
Ya, Datuk memang dah marvelous Saya tengok marvelous. Kanteng sekali. Tapi mesti ada cerita. Mesti ada sebab-sebab boleh kenapa. kongsi sikit lah. Saya gunakan perkataan marvelous ini sejak tahun 1998. Oh, Lama dah. Kalau pendengar, penonton semua dah tahu, 1998. Kerana apa? Saya mengambil satu taklimat. Taklimat kepada semua anggota saya. Semasa itu saya bertugas sebagai Ketua Polis Balai. Suatu balai IPD di negeri Pahang dan Remamor. So, dalam pada masa itu, saya melihat beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan. Yang saya berharapkan kepada subordinate. Saya bertimbalan ketua-ketua aktiviti untuk menyelesaikan masalah. Namun masih tidak juga selesai masalah sehinggalah terkeluar perkataan daripada saya. Kalau aku bodohkan dia ni kan, aku bodoh juga. Kenapa aku bodohkan dia? Kau ingat pandai ke? Itu fikir. Automatik Allah SWT maha mengetahui. Dia tahu. Bila beri kita satu ilham, saya terus keluar perkataan sawit. Kau dapat sawit dekat kau ni? Dengan nada suara yang serius, dengan mata saya terbuka macam tu juga. Tadi masa saya terdiam. Sawit? Nah, sawit. Dia mengatakan perkataan sawit. Lain kali, fikir dulu. Otak, kau tahu sawit apa? Tak tahu tuan. Sawit adalah sebatang pohon yang boleh digunakan sejak daripada akar, batang, dia punya sagu, daun, lidi, sehingga hampeh pun boleh pakai. Oh, ada manfaat Semua boleh pakai. Dia bagus. Manusia yang bagus. Sama dengan pokok. Pokok yang bagus. Cuma dan pokok lain tak sebagus pokok sawit. Tapi satu aja, dia tak ada otak. Hari itu dia tiada otak. Sebab itulah kita jangan bahas dia bodoh. Semalam dia pandai. Mungkin dia besok pandai. Hari itu dia kurang menggunakan otak. Saya pula terlintas, kenapa saya berkata sawit? Lepas tu kenapa pula saya jawab gitu? Itulah maha kuasa Allah. Kalau you are bagus, saya akan cakap apa tu? Bila suatu ketika dia macam ni lah. Oh lah, marvelous. Saya juga terfikir macam mana. Pujian lah. Jarang orang dapat saya marvelous. Bila saya bagi dia tu marvelous tu, wah, aku kat mana nak pangkat aku ni. Gitu. Indikator. So semua berkubur. Juga nak panggil marvelous, jangan panggil sawit. Dalam pada beberapa hari mereka tertanya-tanya datang jumpa saya balik. Tuan, boleh tak saya tanya, kenapa tiba-tiba tuan berkait sawit dengan marvelous? Sawit okeylah tuan dah cerita semasa dalam rock call lah, kita panggil rock call tu, mid-main session. Tapi marvelous kenapa pula? Okeylah. Itu semua idea lah Allah bagi dia. Marvelous ni tangan macam ni. Marvelous seems to be go forward. Go. But sometimes you have to achieve your goal or to achieve your target, you must have serving with your problems, obstacle, and undesirable element will be happen on you at any time. By the way, if you go by this way, go. Then suddenly obstacle coming. This is the way how you protect yourself. Ini dah bertahankan diri. That's why. Jadi marvelous ni semangat yang boleh dibawa kepada masyarakat. Pahlawan ke dalam masyarakat dan juga pengundi. InsyaAllah. Kita nak didik pengundi kita kat sini bukan main-main marvelous saja. Kita tahu marvelous ni kenapa. Begitulah. Gunakan perkataan ini, gunakan di dalam diri itu sendiri, kita akan terus maju. Tetapi apabila kita maju, ada benda-benda yang unsangkarable. Unpredictable lah. Unsangkarable will be happen at you at any time. So how you protect yourself? Senang tu. Tarik gini je. InsyaAllah selamat. Itulah saya punya prinsip. Sawit dan marvelous. Jadi Datuk akan membawa semangat yang sama, kefahaman yang sama untuk memaju dan membahagiakan Sekam Bikamat. So akan membawa marvelous. Kenapa go. Way forward. Baik. Sangat menarik. Saya rasa dua elemen ini luar biasa pada saya lah. Saya lihat ini kita tak menghina orang tu. Kita panggil dia sawit. Mungkin pada waktu dia tak ada otak. Tapi dia sangat berguna. Kita doakan lah. Satu hari dia akan berguna kepada masyarakat. Dia dah naik sampai sub-inspector. Masa tu dia sarjan. Tuan, saya tahu tuan lagi tu. Saya patut tak boleh saya buat macam tu. Jadi sehingga kan, cuma kalau kita bahas apa bodoh dengan kau. Ini pun kau tak boleh buat. Dia akan masuk dalam kepala otak dia. Macam-macam sumpah seranah lah kita. Kita pun dapat nasib yang tak elok.
dia pun dapat negative vibe, dia Negative pun vibe. mungkin dah lemah semangat dan sebagainya. Ini elemen yang saya rasa walaupun pendek, sekejap je saya sesi dengan Datuk, banyak benda saya rasa saya dapat hari ni. InsyaAllah. Daripada awal Datuk sebut tadi tu cara polis dan masyarakat, bagaimana Datuk menguruskan satu organisasi yang besar dan hebat, dan bagaimana Datuk terjemahkan turning point yang Datuk pilih untuk bersedia menjadi calon dan dengan pelbagai cabaran, dan di akhirnya dengan menjadikan si Kamat ni membawa elemen marvelous ke dalam si Kamat, Datuk. Itulah hajat dan cita-cita saya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada kami untuk bersama dengan Datuk di podcast Politikopi. Terang mata, cerah minda. Kita jumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Berakhir sudah episod sulung kami Politikopi. Marvelous.